Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Uncle akan share lagi beberapa isu mengenai harta. Okey. So dia tanya di sini, bagaimanakah untuk membuat ikatan hibah? Adakah perlu ke mahkamah? Okey. Mana-mana pihak yang berkeinginan untuk menguruskan harta semasa hidup melalui ikatan hibah, kamu boleh membuat pengurusan ikatan hibah di mana-mana peguam syar'i ataupun agensi-agensi yang membuat perkhidmatan hibah ataupun wasiat. Okey. Tapi sebaik-baiknya adalah pergi kepada mereka yang mempunyai peguam syar'i yang menguruskan pengesahan hibah kelak. Okey. Sebab ikatan hibah yang dibuat di mana-mana perlu membuat pengesahan hibah setelah ikatan hibah itu termeterai. Okey. So, mana-mana pihak yang ingin menguruskan harta, terutamanya mereka yang mempunyai ahli keluarga yang tidak Islam, mungkin mempunyai anak angkat untuk menguruskan harta, sebab kita tahu harta faraid tidak akan diberikan kepada keluarga yang bukan Islam ataupun anak angkat. Jadi kamu boleh buat pengurusan ikatan hibah di mana-mana firma peguam syar'i. Okey, pastikan ikatan hibah tu mempunyai saksi orang Islam. Sebab perkara ni sangat perlu diambil berat, saksi orang Islam. Okey. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk menghibahkan harta kepada kedua ibu bapa yang tidak beragama Islam, mungkin adik-beradik, anak buah yang tidak beragama Islam, bolehlah membuat ikatan hibah. Okey. So, mana-mana juga ada isu anak tidak sah taraf, ikatan hibah ni merupakan satu penyelesaian terhadap anak tidak sah taraf yang tidak layak untuk menerima harta pusaka. Okey. Semoga info ini bermanfaat kepada mereka yang mempunyai soalan sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.